بسم الله الرحمن الرحيم.
Okay, akhirnya geng. Hui. Tengok. Main juga snooker. Main juga snooker. Kau tu apa barang? Hui. Okay, sekarang aku akan menuju ke satu kuartus terbengkalai. Aku dapat tahu kuartus ni ditinggalkan sekitar tahun 1990-an. Telah ditinggalkan. Maksudnya, maaf cakap, bukan ditinggalkan, tetapi separuh siap. Maksudnya terbengkalai lah. Bukan ditinggalkan tetapi terbengkalai, separuh siap, separuh jalan. Ni rupa dia. Agak mencabar, challenging, ekstrim lalu di sini. Jalan ni dah penuh berluka. Oh, mencabar juga. Kenapa tu? Kau lagi mudah jalan situ. Ikut. Aku susah jalan sini. Aku dah situ ni. Hello, siapa-siapa tak? Hello. Tiga tingkat. Aku fikirkan 5 tingkat. 3 tingkat guys. Kalau saya naik atas sekali, Tiga tingkat. 1, 2 ground floor. Atau sebenarnya 2 tingkat lah, 2 tingkat. Separuh siap. Atau memang betul dia buat 2 tingkat saja. Hello. Ada sesiapa ke? Sekiranya ada sesiapa, tolong munculkan diri ya. Atas apa ni? Dia sebelah perkara. Assalamualaikum. Saya Jenny Hakim. Atas. Tempat ni agak bersih. Maksudnya ada orang tinggal di sini. Macam ni rupa dia geng. Walaupun dah ditinggal lama, tapi ada orang duduk di sini. Ni biasanya homeless lah. Dia bukan gila. Homeless. Orang gelandangan. Aku kena panggil tim aku sekejap untuk mengelakkan sebarang salah faham. Aku memang dah plan. Aku tahu dah survey dah tempat ni. Memang dapat tahu ada orang duduk kat sini. So kita orang akan bagi sedikit duit lah. Duit makan lah, duit jajan je. Nak bagi lebih-lebih pun kita orang pun budget out juga ni. Sebab ada seorang lelaki dengan seorang perempuan.
Berbau di sini. Di blok ni ada manusia tinggal. Hello. Ada baju atau seluar yang ada tengok. Dan peralatan apa sih? Tapi video kotor. Rasanya ni bangsa apa? Cina. Cina. Cina budak. Apa dia tulis? Football players, Sanba Owens, ale ale ale, go 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 go. 98. Oi. Apa dia tulis macam ni? Kau tahu faham maksudnya? Maksudnya mungkin satu nama tim dia orang. Tahun 1998. Oh. Ada kita tu dah. Kalau ada orang keluar ya. Ini terima kasih Kapten, terima kasih jual apa jual. Saya bantu-bantu dekat sini, bantu-bantu sebelum petang kita ekspos sampai habis, lepas tu malam pun kita ekspos sampai habis. Jun, terima kasih Jun, semoga dimurahkan rezeki Jun. Ini dengan Afrika, ya terima kasih Jun, semoga dimurahkan rezeki. Agak berasa juga. Sebab masih ada orang duduk. Terima kasih family shopping, semoga dimurahkan rezeki. Kita hormat tempat orang duduk ni. Manusia atau makhluk? Dah tutup. Apa tu? Ini yang angka juga dia betul-betul family shopping. Dia tak bagi masuk tu. Betul buka. Oh, saya duduk atas lah. Saya rasa ada orang kat atas. Harap tak ada apa-apa yang bermasalah. Nak tak saya naik atas. Terima kasih Jo, kapan tiga, semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih family shopping, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam Pak Din atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak barang tak bagi masuk ni, tapi tak apa. Mari kita lawan tak? Tak tahu berani bagi. Siapa berani bagi 30 kilo?
Apa lagi? Saya doa untuk korang kau-kau. Aku tak live tak nak dia buat content creator. Dia buat video untuk letak siap ke Facebook. Kalau nanti nak tanya, tak faham. Terima kasih sebelum macam bahagian luas lah. Saya dah naik tangga tadi. Terima kasih Jo. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih Jo. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan selesai lagi. Apa ada di dalam tu? Keluar. Terima kasih untuk Shopee. Bagian luar. Wih, Oh, jongkong emas. Kita jadi orang kaya nanti. ada buku Mastika dia. Mastika. Pemuda dirasuk syaitan, Black Panther. Siapa yang baca buku majalah Mastika? Peminat Mastika. Oh, ada tenis. Raket tenis. Tempat ni, dalam rumah ni, setiap ruangan kecil tau kawan. Tak besar pun ruangan dia. Dia ada tandas, ada 2 tandas. Lepas tu, ni dapur. Ni dapur. Lepas tu, ini ruangan tamu. Dan lepas tu, ini bilik. Hanya 1 bilik sahaja kalau korang boleh tengok. Jadi ruangan takkan buruk kuarter apa. Tapi pun atas ni Kenapa? ada kebun sana. Kau ada siapa tak? Kecil tu sebab kita. Saya rasa kemungkinan disebabkan itu kot. Kecil kan tempat ni. Terima kasih Ju 83. Semoga dimurahkan rezeki. Apa? Kalau boleh tahu, setiap kali saya masuk ni tempat dapur dia macam ni je dapur. Bilik air dia ada 2. Lepas tu bilik tidur dia hanya cuma 1. Dan ni ruang tamu. Pada sejarah ni. Okay. Projek terbengkalai. Belum pernah ada orang duduk lagi. Projek yang tak menjadi. Jam berapa? Oh, kita dah nak buat awal tak? Buat awal, kita buat awal tak? Buat apa? Pukul 10. Lebih awal lah. Alat? Boleh? Selesai pun tepat sampai 12. Okay, insyaAllah. Lepas tu korang bantulah kawan saya ni kesian. Bila semalam dia ikut saya pergi rumah bawa siap tu 2-3 orang tengok dia punya viewer. Tak ada support. Orang support lagi dia. Tak, dia tidur dekat Preknika. Ya betul-betul dia tidur sini. Dia seorang je, dia tidur sini je. Salam Hadi. Ya, salam Big Explore CE. Dia tidur sini. Tapi tadi dengan Ni lain sikit pula design dia. Dia kata dia tidak orang apa nama titik kawan tu
Nama Siti juga apa bos? Ha? Selling apa? Anything. Apa? I selling anything. I selling anything. Dia punya TikTok. Tapi sekarang dia tak buat TikTok lah. Dia tak buat Siti. Siti lah dia tak buat sebab dia sekarang ni buat recording untuk diri dia, untuk kereta dia. Masa tak ada review dekat Facebook. Malam ni dia akan buat Siti lah. Tengok dia buat Siti lah ataupun hanya cakap macam mana. Dia tengok tu. Sekarang ni dia pasal kereta. Kita buka kerja di mana masuk aja. Woi, Buat nanti kan benda ni. dia. Woi. Macam Apa yang dia macam? kitchen. Angkat. Woi. Patutlah. Tapi kalau ada tadi pinggang di bawah tu. Lampu. Ha. Bawah tu sekarang. Itu dia betul. Ada. Baik. Nampak Islam. Betul. Tadi Baik dia pakai ikan. Nak atas lagi ke? tak tahu. Atas ke ada lagi ni? Nak ke saya naik atas? Kalau tak ada saya turun bawah. Depan ni agak seram, ya betul. Atas ni sama dia kat bawah. Dia quarters ya, jadi sama aja. Dia punya apa tu? Design. Design Reka dia bentuk. sama je. Tak ada yang berbeza juga. Oh, maksudnya bangunannya okey, hanya satu blok sahaja. Satu blok sahaja. Satu blok yang separuh siap. Kalau korang nak tahu, ni ialah quarters kerajaan, penjara. Nanti aku tunjukkan korang design ni sama dengan quarters yang telah siap di penjara. Ini berdekatan dengan penjara. Quarters yang tak menjadi, hanya satu blok sahaja dibuat. Satu blok sahaja, tak banyak. Satu blok sahaja, geng. Aku pun tak pasti tahun bila. Aku main agak je lah, antara 70-an, 80-an, 90-an. Yang penting memang antara 3 dekad tu. Kalau tak bukan 1970, 1980, 1990, antara 3 dekad tu saja. Tidak jadi bangunan ni. Tidak jadi disiapkan. Saya tengok keadaan macam 60-an. Yes, Muhammad Saifu kalau boleh teka 60-an, mantap. Saya main teka dia tak boleh tahu berapa lama ditinggalkan dan disebabkan punca apa ditinggalkan. Keadaan bilik kenapa ditinggalkan, saya pun tak pasti lah kawan. Ni lah kita nak buka misteri, cari data-data. Kalau ada orang yang lalu-lalang, kita akan soal jawab. Ada orang dan buat soal jawapan tahun ditinggalkan. Ada ke misteri itu? Tapi heran, tak ada gangguan. Panjang itu petang yang kat sini ni belum berlaku gangguan lagi yang kawan. Belum merasakan gangguan lagi. Hingga ke belakang. Semua. Ada blok lagi ke? Ini rumah siapa? Ini. Itulah kau cakap ada. Alamak geng, ada lagi blok. Aku ingatkan satu blok saja. Wih, pasal padam. Ada 2 blok. Lampu aku tiba-tiba padam. Sudah. Berat tu. Aku akan pergi ke bangunan, blok bangunan yang seterusnya. Ada 2 blok bangunan. Baju putih, serius lah baju putih ni macam
Apa dia cakap tadi? Siapa tadi apa? Apa tu? Kakak ni. Ada 2 blok. Ada 2 blok. Jangan bagi ni lah. Kalau bagi elok. Ya. Aku akan pergi ke sana. Kalau boleh bantu, bantulah. Kita belikan tu. Boleh bantu sama-sama yang itu lah. Ada 2 blok, geng. Aku ingatkan 1 blok. So ada 2 blok ya kawan-kawan. Terima kasih Ju. Semoga dimurahkan rezeki. Bang, bawa bantal bang untuk pakcik tu. Proposal lah kita belikan. Nanti orang beri saya sumbangan. Siapa Masuk yang melalui nak mana ni? Sumbangan iklan pun boleh. Masuk melalui mana? Situ, tak boleh. Mana? Belakang, tengok belakang. Korang bagi sumbangan iklan dekat saya akan belikan. Apa sumbangan iklan tu dia, bukan saya. Saya yang akan belikan peralatan. Mesti ada satu orang je. Tengok ada orang lain. Kalau tak ada lagi, dia tak ada orang. Rep, sini boleh ikut, Rep. Senja dah ni, ya betul lokasi. Ada dapur masuk ke kat situ? Ada dapur? Jom. Sekejap, kita cek satu-satu dulu. So bermakna dekat sini ada 2 blok. Ada 2 blok quarters ni. Dalam tempatnya memang belum masuk dalam. Oh, sini boleh masuk Mana? Boleh masuk dulu. Nak tengok design ni sama ke tak? Macam Sama bangunan je. patutnya samalah. Sebab dia quarters mesti sama. Okey. Sama saja, geng. Sama saja. Sama je. Terima kasih Jom. Mana bos? Dekat Asrama Negeri Sofiel lah. Haji Roger hadir. Haji Roger sudah hadir ya. Malam ni memang saya nak kena cap pada kampung saya. Lepas tu malam semua dalam aku sebelah. Kalau dalam aku sebelah, dalam aku sebelah. Terima kasih Jom. Terima kasih. Wiring telah hilang macam biasa. Bangunan tinggalkan wiring memang habis. Tadi malam ni kawan tolong support saya tu. Kawan tengok nanti saya tanya adik-adik tu tak. Adik tu nak. Sama kan? Sama je. Ni atas tak? Jom kita tengok tu. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hati ya, takut tali pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan apalah tadi. Melingkar. Di tempat ni. Kalau nak datanglah ikut Melingkar. Tembus, geng. Tembus. Saya tak ada jadi ni orang. Pokok ni boleh tembus sampai ke dinding lah. Mereka sampai ke ceiling. Saya kena kasih juga ni. Sentiasa pantau dekat atas. Sentiasa pantau dekat bawah ni. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Nak salah apa? Cicak romin Cicak dia Apa di mana? Ni tadi cicak dia buat ada angka hari tukang barang ya, dah jumpa dah dengan angka tu. Terima kasih dulu terima kasih. Ada tadi kawan saya ada usahakan dekat angka tu RM10 untuk buat pembelanjaan dia lah untuk satu hari ni. Tapi saya malam ni saya dah bagi dia makan.
Semalam dia kata memang nak ke sini orang ni. Oh ya ke? Okay, juga. Lah ni on arah. Ya betul. Dia sleeping duty kat situ. Apa tu? Malam ni on parah pukul berapa? InsyaAllah kalau tak ada halangan pukul 10. Betul lah tu. Arak ni. Alkohol. Berapa tingkat? Tengok dekat sini ada 5 tingkat. 3 tingkat. 5 lah. 3. 3? Confirm? Tingkat yang terakhir. Tapi tingkat terakhir dah tak ada tangga lagi. Oh, 3 saja. Saya nak masuk sini tak boleh. Sebab apa? Dihalang dengan akar. Akar pokok. Oi, pokok ni bercantum masuk ke atas. So dekat sini korang boleh teliti sendiri, boleh teka sendiri. Saya rasa dalam 40-50 tahun dibiarkan macam ni. Kau tengok akar tembus dekat lubang. Banyak akar beluka weh. Ni 90-an ke 80-an dia tinggalkan ni? Ya tahu, semalam dah tengok lah adik. Dah tak boleh masuk. Ya betul. Tarik? Betul mungkin. Tak boleh masuk. 90-an ke 80-an? Saya pun tak boleh masuk. Saya rasa 70-an tu kot. 70-an? Lagi lama sikit. Sebab tengoklah akar dia ni. Tebal ni akar dia. Oh, bukan 90-an. Tak ada lah. Aku tak ada 90-an tadi. Uish, aku tak tinggal main. Dia ada cantik kau. 3 tingkat ke 2 tingkat? Kapur lah. Agak ni betul kena bawa kat nama. Mana keluar dia? Mana bang? 3 tingkat ke bang? Ya. 3 tingkat. Tadi keluar. Sini tadi, Dek. Mana? 3 tingkat yes. Ini kuartus kat Lembang Kelang ke atau negeri mana? Negeri 9 ya? Kuartus negeri 9. Okay. Saya tadi lama. Sekarang ni saya nak keluar balik ke tempat asal. Malam ni kami akan explore kau-kau kan. Malam ni saya akan explore kau-kau. Ya memang. Elok pakai ubat nyamuk ke spray pun? Mana boleh? Kalau pakai ubat nyamuk ke atau kau spray? Kena satu okey. Dah tak ada laluan dah. Belakang ni ada lagi. Nampak? Dengar cerita ada Cik Ponti lalu sini. Dengar cerita kawan lah. Cik Ponti lah. Spray elok bang. Kat mana ni? Spray elok. Kita beli spray apa? Kenapa tak pakai baju lengan panjang? Nyamuk masih pakai lengan panjang. Malam ni saya pakai lengan panjang. Pakai baju yang sama. Saya risau. Dah sendu ni. Dekat dia belum ada gangguan lagi tau kawan. Belum lagi ada gangguan. Geram tu adalah tapi jangan kena mati. Kita jalan dekat tadi tempat atau dekat angkor tu kita jalan belakang kita. Kita dah ikut jalan tadi tu. Ada dekat depan video tu lah. Tadi yang barang tu bukan angkor tu punya tau. Yang punya dia tu. Terima kasih. Tapi bagi tengok MK, terima kasih. Salam dari Malaysia MK, terima kasih. Kalau tidak ada halangan dalam pukul 10 ataupun pukul 11. Kalau ada halangan tu ni. Kita boleh keluar ke? Tak boleh. Tak boleh. Kita boleh keluar dia. Aku dah tak nampak dah. Hati. Apa tu? Kenapa? Macam Kenapa? karun. Ya betul karen. Takkan ada karen. Macam kulit ubin. Follow. Mantap. Mana yang belum follow, saya follow Saya nak keluar kejap. Sebab saya dah explore petang ni.
Petang waktu petang petang senja ni. Dah dekat maghrib. Nak masuk waktu maghrib ni. Mana? Sini eh? So dia kata, uncle tu kata dekat saya, dekat sini semua barang-barang dekat luar ni dekat uncle ni. Dekat uncle ni semua tak. Ya, kejap tu lah aku. Macam benda ni boleh bergerak ni. Pelik tu aku ni. Dulat kot. Cecak kot ni. Penjara Seremban, dekat Seremban. Jadi sini kan. Woi, dia macam ah. Macam aku tak senja ni. Takut hantu. Hantu. Hai, takkan takut hantu? Takut apa? Dah azan kan? Dah azan. Kita kena diam. Dah azan. Dah masuk bidang ni tak boleh takut. Macam jadi artis. Berlanggar lah benda tu. Jadi artis tak boleh malu. Macam kita jadi paranormal tak boleh takut. Cepat dah senja ni. Kita patut melawan ni. Betul. Kau kata apa betul mak? Betul waktu maghrib ni. Senang kita naik kat sini. Akhirnya. Kan? Satu orang kan? Seorang je? Okay, Uncle lah. Uncle, sini satu, berapa orang duduk? Seorang duduk. Seorang je duduk? Selama Sudah berapa lama Uncle duduk? ada 30 tahun. Oh, 30 tahun. Lama jugalah, dari muda lah. Uncle sekarang umur berapa tahun? Bagi. Uncle dia mau bagi sama Uncle. Makan. Bagi duit. Bagi dulu. Okay, saya bagi sikit duit makan lah. Biasa Tapi Uncle, malam ni saya mau masuk boleh? masuk Mau saja-saja mau buat aktiviti. Record. tugas sekarang. Malam ni lah. Malam tak ada nampak, tak ada lampu. Tak apa, saya ada lampu. Uncle tak ada lampu ah? Tak ada lampu. Mana pergi? Air tak ada, lampu tak ada. Kalau di sana pekerja. Okey, kejap. Matikan sekejap Terang sangat Uncle. Apa kan? Di mana bekerja? Sini saja. Dekat sini. Sini je. Saya mau kerja kejap. Boleh? Uncle makan. Saya tak kacau Uncle. Dah. Uncle makan dulu. Tu ada air, ada nasi goreng. Uncle makan dulu. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama.